Contoh soalan ujian psikometrik. Soalan ini menilai tahap keyakinan diri, keberanian berkomunikasi serta kesediaan seseorang untuk berhadapan dengan orang ramai. Jika anda mohon jawatan yang memerlukan komunikasi, pembentangan, penerangan maklumat serta interaksi dengan orang ramai seperti jawatan pegawai penerangan, pegawai takbir, pegawai pembangunan masyarakat ataupun pegawai penyelidik, pemilihan jawapan yang terbaik adalah E. Tidak pernah, kerana jawatan ini memerlukan individu yang yakin untuk bercakap di khalayak ramai serta mampu menyampaikan maklumat dengan jelas dan profesional. Manakala, jika anda mohon jawatan yang lebih menekankan kerja pentadbiran, pengurusan dokumen, pelaksanaan tugas operasi atau kerja teknikal seperti jawatan pembantu takbir perkeranian operasi, pembantu penguatkuasa ataupun juruteknik, pemilihan jawapan yang terbaik adalah D. Kadang-kadang, kerana jawapan ini masih menunjukkan tahap keyakinan yang baik. Bagi calon yang berminat untuk dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik tahun lepas, anda boleh klik beg kuning dekat sini.